Sayang, thank you tau sebab sudi susah senang dengan abang selama ni. Adli tu lelaki yang baik, Pia. Dia tak pernah buang aku. Dia tak ceraikan aku. Jadi apalah salah kalau aku layan dia macam raja. Excuse me, silent your phone please. Siapa? Yoga instructor by the way. Nice to meet you. Kahwin je lain. Cari perempuan yang sihat yang boleh beranak. Patutlah selama ni Mama yang asuh abang. Dari dulu lagi dia tak pernah suka saya kan? Dia tu sebenarnya racun tahu tak? Racun dah hubungkan kita. Kalau betul you suka I, buktikan. Marry me. Aku terima nikah ni kita Aulia binti Abdullah dengan mas kahwin RM300 tunai. Mulai daripada sekarang ni, Lia ni akan stay sekali dengan kita. Sekejap. Stay sini. Saya dah rela kau nak kahwin. Dah, saya dah dimadukan pun. Kau dah bagi betis apa ke? Kenapa? You memang tak nak cakap apa-apa? Pasal dulu, pasal kita. Nick, dengar sini Dalam rumah ni, kita cuma ada Adli sahaja. Dalam rumah ni juga, you kena tahu satu benda. Okey? I isteri pertama and you as my madu. Aku akan hancurkan hidup kau. Macam mana kau hancurkan hidup aku?